Assalamualaikum. So, tajuk hari ni adalah komunikasi dalam perhubungan. Ramai orang fikir dalam perhubungan ni, komunikasi tu bermaksud contohnya macam kita beritahu sesebuah info kepada orang lain, iaitu pasangan kita, dengan harapan mereka akan faham. So, tu adalah definisi yang typical kebanyakan orang. Tapi sebenarnya macam ni, dengar nak komunikasi yang baik dengan pasangan ni, dengar macam mudah, tapi tak mudah juga. Kadang-kadang ada perbezaan nuans, ada perbezaan gaya bahasa, kefahaman dan sebagainya. Saya bagi satu contoh saya dan isteri pada awal-awal perkahwinan. Pernahlah saya bercakap dengan isteri, saya cakap dengan dia, yang saya cakap, suatu hari kalau kita kaya, awak berhenti kerja lah, tak payah kerja dah. And then isteri saya pun cakap, tapi nanti kalau jadi apa-apa, awak tak ada ke, awak kahwin lain ke, macam mana dengan saya, dengan pendapatan saya? Sebab saya dah berhenti kerja, dah jadi suri rumah. Saya pula jawapan apa? Saya pun cakap, lah, betul juga. Okey, dari sudut isteri saya, dia nakkan validation. Kerana wanita ni dia communicate through emotions, and dia cakap yang dia takut berlaku apa-apa dan dia tak nak pendapatan. Dari sudut dia sebagai seorang wanita, dia nakkan assurance. Maksudnya, dia nak saya validate perasaan dia and bagi keyakinan pada dia. Tapi, dari sudut saya bagi jawapan, saya cakap, betul juga. Bukan bermaksud saya nak kahwin dua. And dari sudut dia akan fikir, kamu terfikirlah nak kahwin dua. Tapi sebenarnya dari sudut saya, apa yang saya fikir adalah, itu adalah sebuah jawapan yang logik. Jadi, konklusi yang saya dapat adalah, dia tidak patut berhenti kerja. Sebab, dia memerlukan sebuah jaminan. Which is, betul lah. Saya sebagai seorang lelaki yang nak bertanggungjawab, saya perlu fikir semua kemungkinan. Bukan kerana kita ada niat, tapi kerana kita betul-betul concern pasal dia. Dari sudut saya concern pasal dia. Melalui sudut logik. Dari sudut dia nakkan assurance. So, di situ ada beberapa perbezaan pemahaman yang menyebabkan komunikasi tidak smooth. So, di situ berlaku friction. So, itu adalah contoh yang mudah untuk kita faham. Dan sebenarnya, begitulah juga untuk banyak perkara-perkara lain. Banyak perkara-perkara lain yang mana kita berlaku friction kerana ada pemahaman yang berbeza. Cara penyampaian tidak sampai. Apabila sebut komunikasi dalam perhubungan, bukan soal mesej apa yang sedang cuba disampaikan. Kita juga sebagai communicator, kita perlu berusaha untuk bukan semata-mata menyampaikan sebuah mesej, tapi juga mesti berusaha untuk memastikan mesej yang disampaikan itu sebanyak mungkin difahami seperti mana yang kita nak. Itu sahaja untuk kali ini. Saya akan buat next video. Bye-bye.